kan buangkan racun tu daripada badan kita. Anda kata kita minum air ni banyak kat luar, mana ada hidrogen kan. Balik rumah dah minum kat mamak tadi kan, 3 gelas teh tarik, balik kita minum hidrogen. Masya Allah. Kak Izzah, Cik Noah, macam mana tahu pasal air hidrogen Vita Spring ni? TikTok kok. Tengok kat TikTok? Pindah. Oh. Beli air dia 4 botol. Ya betul tu, dia punya stiker lah tu. Kenapa Kak nak amalkan air hidrogen ni? Nak rasa sehat. Nak rasa sihat. Kak Izzah ada apa-apa masalah kesihatan ke? Dia darah tinggi dan kaki dia bengkak. Lagi tu kiri kanan. Sebelum ni memang pernah dengar lah air hidrogen ni bagus. Oh. Dia rendah tu air. Asalnya mula dengan botol-botol dulu. Berapa banyak akak ada botol masa tu? 3 kali. 3 kali tu 3 set lah. Tak puas. Tak puas. Terbaik kan memang tadah minum lah. Jadi kita dapat 100% optimum lah dia punya gas hidrogen tu. Dia nak show daripada adik-adik saya. Ya, insyaAllah, amin. Ada orang lama kan, ada laut, ada jantung. Ya, betul tu Kak. Rayu tak ada, darah tinggi ke mana jantung. Kolesterol Kak lagi. Betul? Stroke, betul? Ya, mesti Kak sebarkan manfaat tu Kak. InsyaAllah. Saya doakan semoga Kak Izzah, Cik Noah, satu keluarga semua mendapat manfaat yang luar biasa dengan izin Allah. Asbab dengan menggunakan air hidrogen insyaAllah. Amin. Apa dia tuan ni abang berarti masa-masa ni yang saya dapat rezeki macam ni, rezeki kami akan sebarkan pada dia. Ya, insyaAllah Kak, sihat ni dia tak kira usia dah. Sekarang ni kita tengok budak-budak muda yang umur 20-an belasan lebih teruk sakitnya daripada yang 40-an 50-an tu sebab pemakanan diorang tu. Kan, jadi insyaAllah lah Kak, mudah-mudahan ni Kak. Tahniah ada pasang hari ni.